hajat-hajat tersebut lebih ataupun perkara-perkara tersebut lebih diperlukan in comparison to ma'arif daqiqah yang ada pada specialist. So in this points, saya tak dapat untuk memberikan siapa lagi menjawab tajuk in terms of these points, in terms of maharat siyasiyah tuqabil al-ma'arifah ad-daqiqah, which is somehow this is the main key the main points ataupun the key point of the debate itself. So untuk benda ni saya rasa both teams tak dapat menjawab tajuk ni. So bila kita concludekan these debates into these three points, and then point yang pertama dan point kedua Mualla dapat menjawab dengan baik. Cuma point ketiga ni dia macam somehow dia bila kita katakan dia adalah benda yang ta'adul ataupun agak draw di situ. So that is why kita bagi kemenangan kepada Mualla. If there is any question you may ask. Kalau nak beberapa perkara lain, contoh ada beberapa perkara yang saya rasa sepanjang perdebatan ni disebut tapi tak pernah diceritakan ataupun dijelaskan dengan baik. Antara benda-benda yang penting adalah yang pertama, contoh isu advisor ataupun penasihat. Kenapa kita tak perlu untuk stay with specialist being an advisor instead of being a minister? Itu tak pernah diceritakan dengan baik. Yang kedua, in terms of macam mana bila mana kita ambil specialist saja kita akan dapat qarar afdal. Macam mana benda tu berlaku? Kenapa qarar akan jadi afdal? Itu tak pernah diceritakan juga. It is something yang macam jump to conclusion. Contoh lain, suratul ittikhazil qarar. Suratul ittikhazil qarar sebab tak ada birokrati dan sebagainya. It is understandable, tapi how far sur'at ittikhazil qarar akan yadman yadman al-fawaid al-aidah kepada sya'ab dan ataupun jihad ataupun stakeholders yang ada dekat dalam tu. Especially macam mana benda tu akan ensure that those benefits tu akan kembali kepada ataupun kita akan dapat benefits daripada sur'at al-qarar tu. So isu afdal al-qarar dengan sur'at al-qarar tu macam it is a good point. It is the results that we are hoping for, tapi dia tak pernah diceritakan kenapa atau bagaimana benda tu akan dapat. Faham tak? This is something yang jump to conclusion. That is apa yang diceritakan tu satu point. Point lain yang boleh kita ceritakan isu tadarub al-maslahah. Tadarub al-maslahah ni adalah point yang agak baik bagi saya bila mana saya faham isu ni. Isu ni sebenarnya kalau kita cerita pasal secara realistically speaking, it happens actually. Even in Malaysia it happens. Isu tadarub al-maslahah dan sebagainya. Penceritaan pasal macam mana ada tadarub al-maslahah which leads kepada tasadum maslahah khassah bi maslahat ammah dan sebagainya ni berlaku. Cuma benda ni bila kita mention tapi kita tak ceritakan how that things happen, it is something yang macam kita kata akan ada ihtimalat bahawa benda tu adalah benda yang kita tawakkuk benda tu to happens. Padahal awak boleh explain yang bertadarub maslahah ni akan berlaku dan memang berlaku pun bila mana, sebab dia bila kita pergi specialist, it doesn't mean that dia cover the whole field yang dia ada. Even education itself, kalau dia kalau kita cakap dia adalah a teacher, tapi kalau dia a teacher in private schools, dia akan faham how private schools works. It doesn't mean that dia akan faham how government school works. So, dalam konteks ni, dia akan nampak lebih kepada isu yang berlaku dalam konteks dia pernah dulu. So, bila dia nampak konteks yang pernah dulu, so dia punya policy pun will be something yang relatable with things that works during dia punya zaman lah. So dia akan, ini yang kita boleh katakan sebagai tasadum maslahah khasah dengan ammah. In comparison with politicians, since they have no backgrounds on these things, maksudnya dia akan study on these things. Ataupun dia akan dapatkan penasihat-penasihat. Sebab penasihat-penasihat ni banyak. So because of these things, kita akan nampak yang isu-isu yang berkaitan polisi, isu-isu yang berkaitan dengan how these things will work later, dia akan lebih neutral sedikit. Faham tak? Itu pasal bila kita tengok isu-isu yang berkaitan dengan polisi-polisi daripada menteri kewangan before this, ataupun sekarang, I don't know dia sekarang masih lagi ke tidak, dia agak ke arah banking, bank punya benefits instead of society centered punya benefits.
sebab dia adalah bekas pegawai bank, bekas pengarah bank. So benda-benda yang macam tu yang kita boleh ceritakan dekat dalam konteks ni. Cuma saya tak tahu macam mana it will leads to ziyadah ihtimalat al-fasad. Tu saya tak nampak. Okay. Contoh points lain yang boleh diceritakan dengan baik. Contoh al-qiyadah aham minasyahadah. Al-qiyadah aham minasyahadah ni boleh diceritakan dengan lebih baik macam mana sebenarnya qiyadah itu lebih penting dan macam mana syahadah tu lebih penting atau qiyadah tu lebih penting. So that we can compare and contrast in between nak pilih yang teknokrasi ke ataupun nak pilih kepada yang memang literally politicians. Okay? So I think that is all. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh. Kalau tak ada apa-apa, then saya kembalikan semula kepada siapa tadi? Adibah. Is it Adibah? Ya, Nick. Ustaz, saya nak tanya, adakah specialist yang kami nak defend sekarang adalah dia bukan daripada dalam, dia tak ada khalfiyah dalam bidang siasah at all pun? Doesn't necessarily dia tak ada bidang siasat at all. Sebab tu saya kata bukaan kes ni tak clear. So sebab awak tak ada, awak ada masalah, satu masalah yang paling besar, which is how to characterize specialist yang dimaksudkan. Sebab tu bila awak buka kes and then muaradah boleh bertanya, muaradah boleh terus cakap pasal isu yang pasal demokrasi dan sebagainya, sebab you didn't explain how ataupun who are those specialists tu. So maksudnya specialist ni adalah orang yang akan dia adalah part of those yang joins elections and everything. It doesn't mean that those specialists yang macam appointed macam senator ke apa benda macam tu, ataupun dia macam like literally kau pilih dan appoint tanpa dia bertanding dan sebagainya. You can just explain that things like that. Okay, so maksudnya in terms of benda tu berlaku untuk pilih dia jadi wazir dan sebagainya, dia perlu lalu flow yang sama je lah. So dalam konteks ni kita boleh nampak yang mana sekarang ni kita nak tahu they are politicians, cuma sekarang ni korang akan defense yang politician campur specialist dalam bidang, while muaradah kata doesn't necessarily you have to be a specialist in that field to become a minister. Cuma cukup case yang dibawa oleh muaradah is case yang acceptable juga, bila mana dia kata cukuplah bagi diorang ni jadi advisors je, dan dia explain sebenarnya macam mana sebenarnya politicians ni ataupun ministers ni needs to be someone yang ada political backgrounds yang agak besar dan sebagainya. Bila awak tak explain, sebab tu dia main isu-isu yang macam tu, faham tak? Okay. Dia ada benda tu dekat respon. Maksudnya mualaf ada benda tu dekat respon. So kalaulah ni dalam kalau dalam pertandingan, sometimes ada certain hakim akan anggap tu sebagai extension. So bila dianggap sebagai extension, dia akan jadi masalah sikit lah. Okay. Kalau tak ada apa-apa, sila Adibah. Terima kasih. Assalamualaikum. Tahniah diucapkan kepada para peserta atas usaha yang cemerlang ditunjukkan pada malam ini. Bagi mengabdikan kenangan manis, majlis menjemput semua tetamu, juri dan peserta untuk sesi bergambar beramai-ramai. Boleh minta semua untuk buka kamera.
Okey, saya screenshot ya. Satu, dua, tiga. Sekejap. Okey, apa tengahnya? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okey, terima kasih.